Teman-teman dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni terdapat bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah dan kita sambung lagi bacaan Al-Quran kita dan juga pemahaman kita pada surah Yusuf. InsyaAllah kita mulakan membaca pada muka surat yang ke-248. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Baiklah sahabat-sahabat dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni terdapat sambung lagi pelajaran kita. Insya-Allah malam ni kita mulakan pada ayat yang ke-50 dari surah Yusuf, muka surat 241. Minggu sebelum tu saya cuti. Urusan keluarga. Minggu lepas sahabat kita minta laluan untuk kuliah khas. Jadi minggu ni kita sambung lagi lah pelajaran kita. InsyaAllah kita mulakan pada ayat yang ke-50 dari surah Yusuf. Baiklah kawan-kawan dikasihi sekalian, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah diminta oleh wakil daripada menteri tadi untuk dia mentadbirkan mimpi. Mimpi ni tuan-tuan semua, selepas daripada menteri dia bermimpi dan ahli-ahli takbir mimpi negeri Mesir ni, pada ilmu mereka tidak boleh nak mentadbirkan mimpi itu. Lalu dia berkata, qalu adghasu ahlam, pada ayat 45, qalu adghasu ahlam, wahai menteri, dia berhormat menteri, dia kata itu semuanya adalah mainan tidur sahaja. Jadi para pentadbir mimpi bagi kerajaan negeri Mesir tidak boleh nak mentadbir mimpi. Yang raja dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, ada 7 takar hok kering, ada 7 takar hok basah. Bila dia tanya kepada menteri dia ni, dia kata ni semua ni, wahai yang tanya kepada takbir mimpi, ni semua ni adalah apa dia ni, orang kata mainan tidur semata-mata. Demikianlah tuan-tuan semua, kalau kita bertanya nasihat kepada orang yang bukan ahlinya, batu penasihat ni kita kena faham. Penasihat ni kita jangan terlepas dari perut. Ya, kena tanya kepada orang yang ahlinya. Apa-apa benda saja yang berlaku ni kita kena rujuk kepada ahli-ahlinya. Dia tak boleh kita nak percaya ke orang ni siapa ke dalam perut.
kecuali kita tengok kepada kefaqihan dia, tengok pada kesalehan dia. Dan mujurnya Menteri Negeri Mesir ni, dia tidak percaya kepada kata-kata ahli-ahli takbir mimpi negeri Mesir ni. Dia tak percaya. Kata mustahil benda ni tidak ada suatu arti. Pasal bagi dia mimpi ni adalah mimpi yang besar. Jadi berkatalah oleh orang muda yang selamat daripada hukuman penjara, maksud J2 orang ni, kata waqala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia kata kalau gitu, dia kata ginilah, dia teringat lepas tempoh yang lama, dalam penjara dia kata ada satu orang yang boleh mentadbirkan mimpi itu. Fa'arsiluni, maka hantarkanlah aku ni pergi jumpa dengan dia. Utuskanlah aku bertemu dengannya untuk aku bertanya. Dia pergilah tuan-tuan semua. Dia pergi tanya ni, masuk dalam penjara. Dia pergi tanya siapa dia? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia tanya sebab Nabi Yusuf telah terbukti mentadbirkan akan mimpi itu. Yusuf ayyuhas siddiq. Kata Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai. Dia kata ke Nabi Yusuf, wahai Yusuf, dia kata orang yang sangat dipercayai, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, dia kata orang yang sangat dipercayai, cuba kamu terangkan kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor lembu yang betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Ada 7 tangkai gandum yang hijau dan ada 7 lagi tangkai yang lainnya kering. Mutakbir mimpi ini supaya aku boleh kembali kepada orang-orang itu dan boleh cerita kepada mereka akan takwil mimpi itu. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia telah mentakbirkan mimpi itu. Dia takbir mimpi, dia ceritalah tuan-tuan, dia takbir pada mimpi dia. Bila dia mentakbirkan mimpi itu, qala, kata Nabi Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Dia kata kamu akan bercucuk tanam selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli. Hak mana mu ketam gandum tu, mu taruh dengan takar-takar dia, supaya dia boleh tahan lama. Illa qalilan kecuali yang sedikit sahaja daripada apa yang kamu nak makan. Jadi makna dia kata sini, hak mana mu taruh, mu ketam, bila mu ketam mu taruh dengan takar-takar dia. Kenapa taruh takar-takar dia? Supaya dia ni tuan-tuan boleh tahan lama. Itu perangai gandum. Kita merujuk pada orang pertanian dah. Lagu mana cara nak suruh gandum ni tahan lama. Sebab gandum terserupa dengan pucuk paku. Kalau pucuk paku dia mau pergi beli kedai, lepas tu dia mau nak makan hok segar, nak suruh tahan lama, kena siap dulu. Pucuk paku tu dia pergi beli kedai hok segar. Kalau dia buat klik tu buah buah lepti, dia metok katakan dengan batai-batai dia tu, dia kecut. Tak sewi kecut buat kan, dia mesti dulu taruh hok siap dah dalam lepti. Dia tidak akan kecut. Tari dia mau nak goreng, dia mau nak masak, dia jadi serupa dengan hok fresh. Dia perangai tumbuh-tumbuhan ni berbeza. Adalah tu ilmu kenapa Allah jadikan dia tu sedemikian. Baik. Kata Nabi Yusuf, "Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun." Lepas tu kata Nabi Yusuf, akan mari pula pada kamu satu tempoh 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit daripada gandum yang kamu simpan tadi. Mana kamu taruh kata-kata tu, waktulah kamu boleh buat makan semasa kamu menghadapi akan musibah.
Makna Nabi Yusuf dia mentakbirkan akan mimpi itu. Takbir mimpi lagu tu. 7 tahun 7 ekor lembu hak gemuk subuh, 7 ekor lembu hak kurus ni tuan-tuan. Tahun ni kita akan bertemu dengan kesulitan. Kata Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun. Setahun setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup dan pada masa itu mereka boleh memeras anggur. Kemudian waqala al-maliku tuni bihi. Bila dengar takbir mimpi lagu tu tuan-tuan semua, maka dia berkatalah, raja ni berkata kepada orang ni. Apa dia kata? Dia kata waqala al-malik, berkata raja itu, ituni bihi, wa marilah orang ni kepada aku. Maka raja dia setelah dikhabarkan, dia balik, dia pergi jumpa Nabi Yusuf tadi, balik royak cerita-cerita lagu ni, maka ketahuilah oleh menteri itu bahawasanya Nabi Yusuf ini bukan sebarangnya orang. Khoduk al-Jin, banduan yang terhormat, bukan sebarangnya orang. Nah, Khoduk al-Jin ni tuan-tuan seorang yang baik. Di sini dia boleh merasai fa'arafa fadla Yusuf, dia boleh merasai akan kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, kerana Nabi Yusuf telah mentakbirkan mimpi itu dengan ilmu yang dia rasa tidak ada pada orang lain. Lagipun dia ni tengok Nabi Yusuf ini seorang yang perangainya adalah perangai yang baik. Maka dia kata apa dia? Dia kata waqala al-malik, waqala al-maliku tuni bihi. Dia kata wak keluar dia daripada penjara, wak mari dia sini jumpa dengan aku. Wak keluar Yusuf daripada penjara. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf ni keluar daripada penjara dengan keadaan yang penuh mulia. Atas jemputan siapa dia? Menteri Negeri Mesir. Patut dia tidak bersalah. Daripada awal lagi cerita dia, Nabi Yusuf tidak bersalah. Baik. Dia kata falamma ja'ahu ar-rasulu, bila bawa keluar daripada penjara ni, marilah dia ni. Nabi Yusuf kata apa? Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Kata Nabi Yusuf gini, dia kata, Nabi Yusuf kata balik bertemulah dengan tuanmu itu, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan yang telah melukai tangannya. Nabi Yusuf ni bila kena waktu tubik dia tadi, falamma ja'ahu ar-rasul bidzalik imtana'a minal khuruj, dia tak tubik. Dia tak tubik lagi, sehingga menteri tadi dan orang-orang kanan menteri, rakyat-rakyat negeri Mesir tahu bahawa dia ni tuan-tuan semua seorang yang tidak bersalah, nak menyucikan diri dia sebab dia tak bersalah. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni jangan mudah kita nak melumurkan fitnah kepada mana-mana orang. Kalau tengok sini, bila masuk penjara, kebiasaannya orang masuk penjara atas kesalahan. Tapi banyak mana orang yang tidak melakukan kesalahan masuk penjara. Imam Abu Hanifah masuk penjara, mati dalam penjara, tapi dia bukan seorang yang bersalah. Tapi sebab dia bercanggah pandangan dengan pemerintah yang ada pada masa itu. Imam Syafi'i masuk penjara. Mazhab kita mazhab apa? Syafi'i. Sejarah hidup Imam Syafi'i sewaktu di Yaman, dia dimasukkan, dibawa mari ke sebelah atas ni, dimasukkan penjara di zaman kerajaan Harunur Rasyid. Tapi dia bukan seorang yang bersalah. Setelah berlaku dialog dengan Khalifah Harunur Rasyid, akhirnya Imam Syafi'i dilepaskan dan diminta menjadi ketua hakim negara. Dia tidak bersalah, tapi dia kenapa dia masuk penjara? Sebab dia dilumurkan dengan fitnah-fitnah yang tidak sepatutnya kepada orang yang baik seperti Imam Syafi'i. Demikian juga Nabi Yusuf.
Tapi kita hak bahagian nasi tambah ni kat tuan-tuan, sedap lah. Tak, tambah ni bahagian nambah, siapa dia boleh nambah. Ambil jak sembuh. Tak, nak sembuh warna gapo, nak kalah warna gapo, sila. Kita tak khabar hak kita lesek ke orang tu, hak kita letak ke orang gelaran-gelaran fitnah-fitnah ni, kita tak sedar bahawa kita akan menjawab balik fitnah itu di hadapan Allah. Dan orang ni seksa, dia disiksa oleh Allah. Yang menomorkan fitnah pada mana-mana orang itu, dia akan disiksa oleh Allah, dia akan masuk neraka Allah, dia akan minum air kotor dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita menomorkan fitnah kepada orang-orang yang tidak sepatutnya kita kata dia buat benda jahat. Maka Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua, dia kata tak apa, irji' ila rabbik, balik jumpa semula dengan tokohmu. Dia kata fas'alhu ma balun niswatil lati, tanya balik akan keadaan orang perempuan an-niswah allati qatta'na aydiyahunna, di mana dia telah memotong tangan dia sewaktu dalam bab apa ni nak Zulaikha nak membela diri tadi. Ni orang panggil satu pujian kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan pujian Allah, pujian dia, perangai dia yang baik, dia nak supaya dia ni tuan-tuan semua bersihkan diri dia. Baik. Inna rabbi bikaidihinna alim. Inna rabbi bikaidihinna alim. Allah Subhanahu wa taala kata apa dia? Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui akan tipu daya mereka. Allah Taala tahu akan maslahat dan permainan manusia. Kita dengan Allah ni tuan-tuan tak usah duduk nusuklah dengan Allah. Macam kata orang Melayu kita kata, susuk pada punggung tungging. Kita dengan Allah ni, Allah Taala ni ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala Maha mengetahui belaka. Dah hak kita susu, hak kita buat secara terang, kita buat dalam gelap, kita buat dalam cerah, dosa kita mana kita buat, Allah Ta'ala tahu. Sebab tu kita bila kita bangun tahajud tuan-tuan semua kan, apa kita baca? Allahumma ufirli dhambi kullahu dittahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Bangun tengah malam, antara doa Nabi kita baca, Allahumma ghfirli dhanbi kullah, ya Allah ampunilah semua kesalahan-kesalahan yang aku buat, kecil ke besar ke, dulu ke kedia ke, dittahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu, aku buat secara terang, wa sirrahu, aku buat secara rahsia. Minta Tuhan ampuni belaka. Sebab Tuhan ni tuan-tuan, innallaha khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui apa yang dibuat oleh kita semua. Jadi kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nabi Yusuf kata apa dia ni, inna rabbi bikaidihinna alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan tipu helah yang dibuat oleh mereka itu. Jadi kita belajar daripada sini, jangan sekali-kali kita buat jahat pada orang, jangan kita buat apa-apa rancangan tak baik pada orang, kerana segala perancangan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui. Baik. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasa al-haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Lalu dia menteri berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Itu tuan-tuan semua. Apa terjadi?
Ini khabar daripada pembesar negeri Mesir ketika dia mengumpulkan semua orang-orang Tina yang telah potong tangan dia ketika mana isteri menteri tadi suruh jalan depan tu tengok potong jari isteri. Qala al-maliku, berkata menteri kepada badan menteri kepada perempuan yang potong tangan tu. Dia kata qala ma khatbukunna, lagu mana khabarmu, kata dia. Idrawattunna Yusuf, di hari mana kamu menjadi tamu kepada isteri menteri Zulaikha, dikatakan namanya tu, dia cerita mu potong tangan tadi. Apa cerita sebenarnya mu ni? Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su, berkatalah orang perempuan orang Tina kerak tangan ni, potong jari ni, dia berkata pada menteri dia, hasya lillah, maha suci Allah jauh sekali bahawasanya Nabi Yusuf dia kata buat benda tak molek. Dia ni muttahaman. Nabi Yusuf ni dia kata seorang yang difitnahkan oleh orang lain. Rupa-rupanya penyakit fitnah ni berlaku dalam masyarakat kita ni bukan ni je. Zaman itu lagi berlaku dah fitnah. Zaman kita lagi tajam fitnah. Menulis tentang peribadi orang, perkara yang tidak ada padanya. Benda ni tak ada dengan orang tu. Kita tulis hal peribadi dia yang menyalahi dengan realiti dia, kita memfitnah dia. Bilakah kita nak minta maaf dengan orang yang kita telah menjatuhkan air muka orang lain? Tak boleh. Al-muslimu alal muslim haramu damuhu wa maluhu wa irduhu, kata Nabi. Orang Islam dengan orang Islam yang lain haram ke atasnya, damuhu, nak menumpahkan darahnya tak boleh, wa maluhu, nak menghilangkan hartanya, khianat pada hartanya tak boleh, wa irduhu, nak menjatuhkan air muka dia pun tidak boleh. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq, kata isteri pada menteri dia kata al-ana tabayyana al-haq, la ni nyatalah kebenaran. Apa kebenaran dia? Ana rawattuhu an nafsi, sebenarnya dia kata akulah yang tergila-gilakan Yusuf. Yang bersalah bukan Yusuf, dia kata aku yang bersalah. Ana rawattuhu an nafsi, aku yang bersalah, bukan Yusuf yang bersalah, dia kata. Wa innahu laminas sadiqin, dan sesungguhnya dia kata Yusuf itu adalah daripada kalangan orang-orang yang benar. Aku salah, Yusuf ni seorang yang benar. Ni tuan-tuan, kalau kita di pihak yang benar, akhir sekali akan timbul kebenaran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, maknanya kebenaran itu akan mari, kebatilan itu akan pergi. Benar tak betul dia kelnya, cuma mungkin makan masa. Tak pakai masalah. Orang difitnah oleh orang ni, Nabi Yusuf dia betul, tapi sebab difitnah oleh orang ni masuk penjara 8 tahun. 8 tahun baru timbul kebenaran. Timbul tapi makan derita dululah. Orang yang buat khianat pada dia tu, dia akan menangguhlah dosa di atas khianat dia kepada orang. Oleh kerana itu kita belajar di sini, jangan sekali-kali kita ni buat khianat pada mana-mana orang. Belajarlah dalam kehidupan kita ni, jangan sekali-kali kita wajah kepada mana-mana manusia. Jangan kita wajah. Dosalah kalau kita wajah ni, pertama sia kepada orang tu, menangguh aib. Yang keduanya sia juga kita, sebab kita akan dihukum oleh Allah di atas kejahatan yang kita buat. Tuan-tuan tengoklah orang yang sezalim Fir'aun yang jahat. Walaupun banyak ratus ribu golongan Bani Israel yang mati sebab dizalimi oleh Fir'aun, sebenarnya yang mati itu walaupun dia teraniaya, yang lebih nyaya lagi ialah Fir'aun. Sebab Fir'aun ni dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati disiksa oleh Allah Taala. Demi dia
Jadi kalau kita kata kita buat khianat ke orang, hak nyanyi tu kita bukannya orang. Kita kena ingat begitu. Lewat jahat ke orang ni tuan-tuan, hak nyanyinya kita bukannya orang. Kita curi harta orang kelah kata, ambil duit orang umpamanya, yang nyanyinya adalah kita. Kerana bila kita pergi di hari akhirat kelak, Tuhan akan ambil pahala kita, Tuhan akan bayar balik pada tuan yang punya duit tadi. Maka mu tak ada pahala, maka mati masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita kena ingat baik-baik dah. Jadi di sini Nabi Yusuf alhamdulillah dia telah berjaya. Liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Nabi Yusuf kata, zalika liya'lama anni, zalika liya'lama anni, yang demikian itu supaya suami dia tahu, lam akhunhu bil ghaibi, bahawa aku tidak khianat kepada dia. Bukan aku buat malu dia dah. Yang jahat pada hari ni adalah isterinya, bukannya aku. Yang gini tuan-tuan, kita kena baca dua pihak. Satu, Nabi Yusuf lepas. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf nak juga supaya ditanya siapa dia betul, siapa dia salah. Sebab Nabi Yusuf nak bersihkan diri dia daripada salah anggapnya suami Zulaikha tadi kepada Nabi Allah Yusuf. Masa dia. Jadi Nabi Yusuf, dapat ni kata Nabi Yusuf, dan ni dia tahu dah bahawa isteri dia buat pengakuan yang bersalahnya adalah dia bukannya aku. Kita kena baca molek tuan-tuan. Katalah amba ni kerja motor qadi dah. Jadi kadang-kadang masalah rumah tangga, ada orang cari nombor telefon kita. Malam bertiga malam lepas, ada orang tina telefon pukul 11 lebih, nak tanya tentang perbalahan dia dengan suami dia. Baik, saya kata telefon esok tanya pejabat. Okey. Dia berkata, "Zalim ustaz, jawab je lah soalan dia." Tak boleh. Sebab kalau kita jawab soalan dia, suami dia kata guana. Baik tu qadi dia kata. Orang tina telefon pukul 11 lebih pula ya. Kita jadi punah nama dengan suami dia. Tak, apa tak telefon? Kita tak boleh telefon esok waktu pejabat. Sebab awak perempuan. Kalau suami awak telefon pukul 3 pagi saya boleh akan. Nak cerita kita kena baca, kena ceruk tuan-tuan semua. Hidup kita ni kena beringat. Jangan baca satu pihak, kita baca dua pihak. Nabi Yusuf nak ayat sini, wahai Al-Aziz, sebenarnya isteri kamu yang tak betul. Tapi kita katalah gitu, bila isteri dia sendiri buat perakuan dia tak betul, maka dia boleh terimalah yang bersalah ialah isteri dia, bukannya yang bersalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meredai akan tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Tuhan tak suka pada kejahatan yang dibuat oleh kita ni. Jangan buat jahatlah dalam hidup, tipu daya jangan, tipu maslahat jangan. Tak boleh tuan-tuan semua. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan semua, taqulul mar'ah walastu ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diri aku, dia kata. Tak. Nafsu ni tuan-tuan, dia bercakap, dia bercita-cita. Oleh kerana tu dia ni tuan-tuan semua, ayat apa dia, innan nafsa la'ammaratun bisu', nafsu manusia ni dia kata sentiasa suka mendorong kita untuk buat benda-benda jahat.
kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Kita ni tuan-tuan ada nafsu, dan kita juga ada syaitan duk roda kita. Kadang-kadang kita beringat salah kelip mata, kita lah kelain. Supaya kita semaya lah, kita semaya. Kadang-kadang tu email duk baca molek-molek ayat tu. Yang litah moga sekelip mata je, Allah litah moga tu kan. Nana pakok kaca tu email. Biasa. Kalau dia mau jadi tu email semaya, dia makan tahu benda ni. Dia mau sedak kata Allah tu email apa lupa. Jangan. Dia setel mari tuan-tuan dia lintas kelip mata. Ada seorang hamba Allah ni, tu email ni perulah dia. Satu kali orang besar gambar di belakang dia. Dia sembahyang ngorek, sampai rakaat yang kedua dia wisalah. Duk tahiyat awal, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah sembahyang. Makmum belakang, subhanallah. Makmum belakang, subhanallah. Dia pun tuan-tuan bangun semula cukup yang ketiga. Huru-hara masjid. Muncul ada satu orang alim kata sembahyang tu imam tu adalah sah. Sembahyang dia adalah sah. Dia sujud sawi, sah sembahyang dia. Baik. Amun nak rayaknya setan tak kena kita ni sekelip mata. Nak kalau dengar orang tin, kaum yang berlawanan jenis, oh kau cepat. Dia kau cepat tu. Sekelip mata dia setan masuk campur ke, hak hitam nampak putih, hak kedua nampak terik. Dia setan nak kena kita. Hak tu kena minta beringat amalan. Tak, jangan duduk mudah-mudah. Jangan mudah-mudah. Kalau kita dengar setan ni, dia tak boleh tidur lah. Tuan-tuan tak boleh tidur dalam perut setan. Tak boleh. Setan ni sekelip mata dia buat. Dia pandai buat. Dia mari tekah kita, lemah kita gini, dia pun mari. Mari dekat dia kena kita. Ya kita. Dah ingat balik. Baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. InsyaAllah sama lagi minggu depan pada ayat yang ke-54 insyaAllah. Minggu depan pula lah. Cukup dulu untuk malam ni. Sama lagi pada minggu hadapan biiznillah. Lagu mana keadaan Nabi Yusuf pada pandangan pemerintah negeri Mesir selepas dia bebas daripada segala-galanya. Ini kemenangan kepada orang yang dizalimi insyaAllah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.